dalam dunia ni, okay, ramai orang tak faham apa beza itu takdir dan apa itu beza usaha. Tak, kau tak boleh salahkan takdir kat dalam hidup hidup ni. Takdir tu yang ditetapkan kau dua. Okay? Macam mana kau lahir kat bumi, tu satu. Dan mak bapak kau. Kau tak boleh ubah ni. Sampai kau ketua pun mati pun kau tak boleh ubah. Ni mak bapak kau dan macam mana kau lahir. Takdir tu tak boleh ubah. Tapi yang lain boleh adjust bro. Okay? Yang lain boleh adjust. Contoh fizikal kau boleh adjust. Kau punya mental kau boleh adjust balik. Kau punya financial kau boleh adjust. Spiritual kau boleh adjust. Nampak tak? Kita semua boleh level up kita punya diri. Semua kita je menghadkan sebab kita terlalu comfortable. Kita terlalu selesa. Sebab kita rasa cukup. Selesa tu rasa cukup. Dia beza tau. Kalau kita syukur, kita nak buat lebih lagi. Sebab kita rasa bersyukur. Apa nikmat? Bila nikmat kita bersyukur, kita nak buat lebih lagi, giving the value to people. So that is important lah. Berbalik. So kalau kita bagi value pun pada orang, kau tak akan rugi apa pun kat dalam dunia ni. Kan? Apa? Tinggalnya anak Adam daripada muka bumi ni hanya 3 perkara. Satu, doa anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah amal jariah. So, kalau ilmu bermanfaat, kau giving value to people, kau bukakan minda orang supaya orang tu dapat new lesson. So kau dapat pahala berpanjangan. Even kalau video ni still ada dekat internet dan orang masih tengok, insya-Allah mungkin aku nanti mati pahala aku mengalir lagi. Selagi mana adanya video ni. So nampak tak benefit? So jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kau. Sebab kau yang pilih hidup kau.